Kafe dalam kilang dekat Ipoh. On the way nak ke Batu Gajah, dekat kawasan perindustrian Pusing, ada satu kafe dekat dalam kilang. Khas sekadar by Magical Beans. If you guys tahu Magical Beans dekat area Pekan Ipoh tu, this one diorang punya satu lagi cawangan lah. Cuma yang unik dekat sini, diorang buka kafe dekat dalam kilang. Dan untuk kali ni, aku dijemput untuk rasa menu hari raya diorang. And untuk hari raya ni, diorang ada 5 special main course yang macam korang boleh tengok dalam video ni. Uniknya, diorang bagi ubi, teratai, goreng untuk setiap main course tu. And sejujurnya, my favourite untuk main course diorang kali ni, buttermilk chicken and nasi goreng petai. Petai dia memang selambak, udang pun banyak. And of course ada juga dessert and drink. Korang boleh try diorang punya cendol pandang waffle. Tapi aku rasa yang paling sedap diorang punya cendol gula Melaka latte. Memang refreshing, ada rasa kopi and berlemak. Aku tak sangka diorang punya cendol latte ni quite sedap. Korang boleh bawa anak-anak korang untuk join aktiviti mewarna and dapat macam-macam hadiah yang menarik. Korang boleh juga join lucky draw dan boleh menang espresso machine. Lain tu banyak juga hadiah yang lain. Kalau dah selalu pergi tu, join lah diorang punya membership. Macam-macam rewards ada. For those nak cari kafe untuk lepak waktu hari raya nanti, bolehlah singgah sini.